Okey. Goreng ikan keli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan keli goreng. Sementara menunggu ikan goreng, saya masukkan cili padi, cili hijau, bawang merah 1 biji, bawang putih 2 biji dan 1 ruas jari halia ya. Ini kita akan blender untuk buat bahan tumis ikan masak sambal hijau. Okey, masukkan air untuk tumis 1 gelas kecil. Saya masukkan asam keping ya, supaya tak melekat kat kuali. Okey, ikan dah goreng, kita boleh tumis bahan untuk buat sambalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini sambal dah mula terbit minyak ya. Tapi belum cukup masak lagi. Kita akan tunggu sikit lagi ya. Okey, masukkan setengah sudu gula. Masukkan 1 sudu kecil cukup rasa. Masukkan air asam jawa ya. Ini daripada sisa air blender tadi, saya campur dengan asam jawa. Bagi dia rasa masam manis pedas ya. Okey kawan-kawan, ni dah pecah minyak ya. Boleh masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menu bekal bawa pergi kerja. Jadi untuk makan tengah hari cukuplah 1 ekor. 1 ekor 1 orang. Okey. Alhamdulillah dah siap ikan keli sambal hijau, menu bekal bawa pergi kerja ya. Jumpa lagi dalam shoot Dapur Kidal. Bye.